Masa saya sekolah dulu, saya banyak terlibat dengan sukan, contohnya bola jaring, 10-pin bowling. Tapi walaupun begitu, saya masih lagi utamakan pelajaran saya. Contohnya macam pagi tu pergi sekolah, kemudian petang saya pergi training, malam pergi tuition. Even masa hujung minggu pun saya, walaupun macam saya banyak bersukan, saya banyak bermain muzik ke apa, saya everyday, setiap hari saya mesti akan lakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran. Masa tingkatan 3 dulu saya nakal sikit sebab saya macam malas nak study sebab dah lama sangat bercuti kan, sebelum tu UPSR, jadi macam bila nak sampai PMR tu macam masih lagi nak biasakan diri dengan peperiksaan. Dulu masa trial saya tak berapa cemerlang sangat dalam subjek matematik. Subjek matematik tu bagi saya paling susah lah. Saya tak pandai sangat matematik. Tapi saya lebih kepada language lah, macam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sejarah. Saya banyak buatkan latihan. Saya banyak pergi tuition, and saya buatlah latihan sampai saya biasakan diri dengan matematik. Ya, alhamdulillah. Masa PMR saya dapat A. Saya banyak buat short notes, kiranya macam nota-nota kecil, tapi jangan bawa dalam peperiksaan pula. Nota-nota kecil yang kita boleh hafal dengan senang, kita tulis dalam short forms yang kita boleh hafal. And saya rajin buat main mapping juga. Jadi bila semua tu dah ada dalam kepala you pergi Dewan, dan sebelum you dapat paper, cikgu saya, mak saya selalu pesan baca bismillah, baca selawat, and insya-Allah semua tu akan, apa yang dalam kepala tu semua akan automatically keluar. Kepada calon-calon PMR di luar sana, saya doakan anda semua akan mendapat keputusan yang bagus untuk PMR, keputusan yang cemerlang. Semoga berjaya.